Abang ni duk boh kat kita. Okey, sedap weh. Ni sebab Marina Beach ni dekat dengan pantai. Rando masak untuk sahur. Selamat pagi geng. Salam Ramadan sekali lagi. Puasa ke-23 ni. Okey, aku pun duk fikir lah. Buffet Ramadan dah tunjuk dah. Bazar Ramadan dah tunjuk dah. Sebab kita tengah duk buat episod khas untuk Ramadan kan. Apa lagi aku nak tunjuk yang something unik ke hampa? Why not kita pergi celebrate Ramadan ni? Kita experience Ramadan ni dekat negara lain. Okey, sekarang awal pagi ni pukul 5.30 ni, aku dekat KLIA 2. Aku nak pergi ke Tamil Nadu, India. Dan aku dekat Chennai geng. Geng, aku dah sampai ke Chennai dan konten kita ni Ramadan special. So, aku arrive kat sini lebih kurang pukul 7 pagi tadi. So, tak sempat aku nak tunjuk sahur kat hampa. Tapi aku akan tunjuk iftar petang ni dekat Chennai. Macam mana mereka buka puasa semua tu. Sementara tu kita ada masa. Dan aku nak cerita sikit lah. Kat sini basically ada 3 mazhab lah. Mostly secara general mazhab Hanafi. Lepas tu ada juga orang follow mazhab Syafi'i. Member aku kata dia kebanyakan dekat perkampungan nelayan, dia follow Syafi'i. Dan ada juga Maliki tapi dia dekat area-area lain. So secara umumnya kebanyakan adalah Hanafi lah, India secara umumnya. So kat sini kalau hampa tengok buka puasa dia, depa subuh pukul 4.10 pagi. Lebih kurang kita tapi awal sikit lah, 4.10 pagi. So sebelum tu depa makan sahur depa. Lepas tu buka puasa lebih kurang 6.30 petang. Awal jugalah, sejam pada kita lebih kurang macam tu. Lepas ni kita pusing-pusing sikit kat Chennai. Tapi apa-apa pun fokus kita adalah Ramadan. Jom. Geng, Chennai ni satu bandar metropolitan dekat whole India lah. Satu bandar yang agak busy. Masyarakat dia kalau hampa tengok memang sentiasa mengejar masa, sentiasa busy buat kerja something. Nampak tengok trafik dia, ping-pong, bising tu memang bising lah. One of a kind lah. Something yang tak ada dekat tempat lain dan something yang agak beza dengan kita. Okey geng, sementara nak tunggu kita punya buka puasa petang nanti, kita jalan-jalan sikit bagi isi masa. Jom. Apa tengok suasana dekat stesen kereta api depa. Orang duduk merata, relax je. Sajalah aku mai tengok tempat ni. Dia antara tempat yang famous kat sini. Tengok kereta api lama pun ada depan ni. Orang duk tunggu train. Alah geng, lupa bak. Aku mai train station ni sebenarnya sebab aku teringin sangat nak naik train dekat India ni. Lepas tu aku mai lah reservation office dia jalan sikit. Rupanya tak ada weh kali ni. Kena next time jugalah. Sebab apa? Sebab time Ramadan ni dia penuh. Tambah-tambah kita pula dekat hujung-hujung tu semua penuh. Tak apalah, kita kena cari cara lain untuk nak balik my Chennai ni. Sebab hari ni lepas habis buka puasa kat Chennai ni, aku nak balik ke kampung Tirupattur. Aku pernah tunjuk sebelum ni kan. Okey geng, jom kita naik tuk-tuk weh. Kat Chennai ni tuk-tuk experience hampa mesti kena buat. Ni kita nak naik tuk-tuk ni. Jom. Bila naik tuk-tuk dekat Chennai ni, dia macam naik roller coaster. Satu experience yang hampa cukup adventurous aku boleh kata. Hampa tengok sendirilah. Okey geng, inilah momen yang kita nanti-nantikan. Aku mai dekat satu bazar dekat Chennai weh. Bazar Ramadan dekat Chennai. Tapi bazar mereka ni lain macam kita lah. Dia kedai dia pecah-pecah, bukan ada satu street market macam tu. So tempat ni dikenali sebagai Manadi, Anggapan Street. So dekat street ni kalau hampa tengok ada kedai, banyak kedai. Dan aku nak tunjuk kat hampa kedai-kedai dia, dan kita akan beli beberapa makanan dekat situ. Jom geng.
RM40. Macam cucuk tadi tu satu RM10. Maksudnya 5 kupang ke? Oh, murah. 5 kupang ke? Kena tengok balik lah. Tapi satu RM10. Saya kita tengok apa kita nak beli. RM50 Ngelana. Kat sini mostly depa goreng fresh lah aku tengok. Oh. Macam chocolate milk pun ada kat sini. Chocolate milkshake. Ha? Chocolate milkshake. Ya Allah. ₹40. RM40. Okey lah, ayak dah beli dah. Ni apa ni? Mutton halim. Aku pun tak tahu benda apa. Jom tanya abang ni. ஹலீம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைதராபாத்தில் ஃபேமஸ். ஹைதராபாத்லேருந்து தான் இங்கே வரும். அது வந்து மட்டன் வந்து 12:30க்கு ஆரம்பிப்பாங்க ராத்திரி சைடு. அது லைக் ஒரு ஹியூஜ் குவான்டிட்டியில் ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி இப்போது பெரிய பவுல்ஸில் செய்வாங்க. ஒரு என்ன 8 to 9 hours ராத்திரி ஃபுல்லாக செஞ்சு அது இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணுவோம். Oh wow. அது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். Dia kata benda ni dia buat overnight weh. Nampak interesting, nampak baru. So kita boleh try satu lah. Abang ni duk bawa kat kita. Depa punya dish ni aku tengok mostly goreng-goreng lah. So here and there adalah juice macam ni, drinks. Nunggap lah. Okay. Oh, 17. Apa itu lah? Susu Nipah pun ni jual. Susu tu semua susu Nipah. Banyak dia jual kat sini. bro, review போலாம் bro. final படி பர்மா போனஸ் ஆவாங்க. Oh, okay. Sejuk lah dia buat. Kedai ni banyak sikit side dish. Macam-macam ada. இது எல்லாமே 60. ₹60. இது எல்லாமே ₹60. Okay. Berapa? Nandu nak dengar. Typo kan nama dia. Mutton halim famous lah kat sini aku tengok. Nampak banyak dadih, kuih-kuih kat sini. Ini kan chicken lollipop. Okay. Wah, colourful lah ayak-ayak dia. Tengok satu-satu ni, maybe nak ambil satu. Chocolate shake dah ambil dah. Busy depa ni. Kedai Firdaus ni macam banyak orang, mesti sedap kot. Jom masuk. Ada kira mari dekat. chicken பாலக்ரோ. Okay. chicken crispy. Okay, ஒன்னு எடுங்க. அவ்வளவுதான். Geng, mostly kat sini benda sama aja, benda-benda goreng macam samosa semua tu. Tapi ada benda-benda yang unik macam mutton halim. Benda tu unik, aku tak pernah tengok. Lepas tu kita ada susu nipah tu. Aku tanya depa, dia kata susu campur dengan nipah. Lepas tu dia letak gula sikit, dia blend together. Tak letak ayak. Tu susu nipah. Okey, sehari time buka nanti kita boleh review sekali lah. By the way, bazar sampai depan tu kena jalan lagi. Tiap-tiap kali bila cross jalan ni dia jadi macam crossing cabaran hidup. Dengan motor banyak macam tu. Okay, belah ni aku tengok tak ada, bukan kedai, dia banyak sayur-sayur je aku tengok kat sini. So aku rasa bazar dah habis dah. Okay geng, dah habis dah dekat bazar ni. Ni total spending aku ni. By the way, depan ni aku dah ingat orang Melayu lah. Padahal rupanya orang biasa. Okay, aku baru escape daripada pengemis orang. Okay, by the way geng, dah beli dah barang-barang kita, makanan yang kita nampak interesting semua tu. So kita pergi buka lah. Ni baru pukul 6. Kena tunggu setengah jam lagi untuk nak buka puasa. Kita buka dekat tempat lain. Jom geng. Anyway, orang lain dah buka puasa dah according to time kat sini. Tapi kami masih dekat tuk-tuk, tak balik lagi ke location kami. Mungkin boleh start minum susu nipah ke, macam tu lah kot. Start dengan susu nipah ni. Oh, sedap weh. Bila nipah saja aku pernah minum sebelum ni, rasa dia macam ubat. Bila campur dengan susu ni, dia jadi sedap. Dia stabilize balik, tak manis sangat. Wah, perfectly nice. Oh, member aku tengah solat dulu. Allahu tadi tunggu geng ni solat sat. So boleh try lah satu-satu. Chicken cheese ball ni, chicken dengan cheese biasa, rasa biasa dia. Okay, ni chicken fingers dia kata. Oh, sedap.
Kat dalam dia ada macam pudina. Sangat sedap weh. Next dekat sini dia ada crab ball. Macam berbola ketam kita lah. Cuma kat hujung ni letak ketam. Kita ada candy chicken. Macam-macam ayam mereka buat. Dalam dia ada macam kili sikit. Layan. Rasa dia layan. Dia lembut ayam dia. Ni apa benda roll ni sayang. Aku pun tak tahu. Jom makan lah. Tapi ayam kot. Ni dia ada bijan ayam, lepas tu kat dalam tu ada macam sos putih macam mayonnaise. Sedap kot. Next ni kita ada crispy chicken. Dia ayam goreng biasa, cuma ada keropok keliling dia, tu je. And finally kita ada ayam goreng. Standard lah, standard macam ayam goreng lah. Tapi India punya rempah kuat sikit, sedap. Okay, dish yang paling unik kita punya halim, mutton halim tu. Maksudnya mereka mendidihkan kambing sampai jadi macam bubuk. Jangan rasa pure kambing lah weh. Ni betul-betul aku rugi lah aku tak try. Macam Arabic punya dish. Okay, so kita tutup dengan milkshake. Dah terasa semua. Tengok milkshake dia sedap ke tak. Kena shake dulu abang tu tau. Geng, sedap gila weh. Aku macam nak rasa pun tengok aku dah telan habis dah. Kalau tak stop habis dah aku tak tinggal kat geng ni. Okay geng, tu je juadah-juadah kita untuk buka puasa. Tapi benda ni mestilah tak cukup untuk kita. Mesti nak kena makan nasi kan. Jom pergi tempat lain pula. Geng, makan ringan dekat bazar tu mana cukup geng. Kita kena tambah lagi. Ni kira special seafood yang hampa boleh dapat dekat Chennai. Sangat rare orang tunjuk benda-benda macam ni dalam bahasa Melayu lah. So hari ni aku nak tunjuk kat hampa. Masuk-masuk. Hampa tengok lah. Fresh dia buat. Dia goreng semua. Sedap weh. Ni sebab Marina Beach ni dekat dengan pantai. Ni semua perkampungan nelayan. Ikan goreng ni sedap lah. Ni dish-dish dia. Kita boleh duduk dekat dalam. Member aku dah cuk tempat dah. Makanan kita pun dah ready dah. Tapi main dish tak keluar lagi. Okay geng, hampa tengok ni. Wow, rempah pedas weh. Aku ish sotong, udang, ikan bilis. Tu kita ada order lagi ikan tenggiri. Tapi aku nak try dulu benda ni geng. Buka puasa kali ni puas hati kat aku. Geng ni gulai ikan ya. Ada lagi gulai ikan lain dia bagi. Tanpa rasa satu-satu lah. Kat sini sebab mereka ni perkampungan nelayan, jadi mereka tangkap pagi, petang tu straight masak lah. Tapi dengan cara pure Tamil Nadu punya style lah. Gulai dia teteh. Geng, memang rasa asam Jawa tu pekat weh. Gulai macam ni kat Tamil Nadu je boleh dapat. Potong. Masih panas. Sekejap weh. So, malah nak kata pedas dia. Memang buat aku terbang lah. Gulai udang dan ikan bilis. So basically dia punya rempah-rempah yang sama. Cuma rasa sotong, rasa udang, rasa ikan bilis yang buat dia beza. Tu sambung makan ni. Tak habis lagi geng. Ikan goreng, ikan tenggiri fresh mai. Jom lah, rasa sikit. Panas. Aku sekali cakap fresh sangat ni dengan rempah goreng tu. Mai lagi, kena mai try ni. Kalau tidak rugi. Dia ada banyak kedai tang ni, tapi kedai aku makan ni nama dia Nagas. Dan guess harga dia berapa weh? Tak sampai RM25. Puas hati lah. Kalau macam ni tiap-tiap hari aku puasa kat Chennai. Mai buka tang ni. Geng dah buka puasa semua. Okey lah. Kita akan berangkat ke Tirupattur. Okey geng. Selamat pagi geng. Puasa yang ke-24 start dengan makanan sahur. Tapi kat sini dia agak mencabar lah untuk nak dapat makanan, sebab kami on the way nak balik kampung Tirupattur tu. So in between tu agak payah nak cari makanan untuk sahur. Member aku kata dia tahu satu masjid kat sini dulu dia pernah main makan. Dan kebetulan kami duk tengok kat sini macam orang duk tengah masak kat situ. Nampak tengok tu dia duk masak. Nampak macam masjid yang agak lama kat sini. Ni orang duk masak untuk sahur. Budak-budak duk main kat sini, main bola tampar.
Kopi tadi mereka kata tak payah record lah. So kita respect privacy mereka. Kita tak record sangat masak semua. Tapi mereka kata nak record makan semua okey lah, tak ada masalah. So aku record sikit-sikit je. Tapi kat sini mereka buat kerja amal ni untuk 26 tahun. So bukan sekadar orang main makan time tu, tapi mereka pun bungkus banyak-banyak makanan. Mereka pergi hantar kat college sebelah-sebelah yang ada Muslims lah around there. So sempatlah aku rasa makanan dia. Dia bagi nasi minyak, kuah dal dengan ayam. Sangat sedap. Cuma nak tunjuk kat hampa tu tak mampu. Tapi tak apa, kita pergi kampung kita Terpetu tu. Kat situ kita boleh tunjuk semua. Okey geng, sambung balik journey kita.